niatlah sedekah, niatkanlah dia begitu sebabnya adalah itu udhiyah dia beri, dia boleh buat sesuatu pada kepala tersebut, tak ada masalah. Jangan dengan syarat semua tu jangan dijadikan upah. Ini satu lagi saya nak sebut contoh. Banyak siapa memang nak tanya tu. Betul. Dia 7 bahagian tu kan. Lepas tu 7 ni kata kita bagi sikit seorang lah pada tukang lapar sebagai upah. Yang tu tak boleh. Dia tu kalau upah pun tak boleh, apatah lagi kita jual. Kan. Jadi oleh itu kita tidak boleh beri kepada sukarelawan tu yang tukang menyembelih je, yang tukang melapar ni, tak boleh kita katakan sebagai upah, tak boleh. Upah bagai duit khas. Kalau itu biasanya orang pengurusan masjid dan sebagainya, dia akan ambil duit pengurusan tu daripada itulah tadi bayaran untuk udhiyah tadi, satu bahagian tu. Contohnya satu bahagian kalau beli sebenarnya 800.5, jadi pihak masjid tambah jadi 1,900. Contohlah kan. Jadi tak ada masalah kan. Sebab dia dah masukkan dalam tu. Pembelian pun membeli pun ada untung dan untung dan juga tak untung. Jadi kalau ambil untung tak ada masalah. Dia bukanlah satu perkara yang salah lah. Maksudnya ini masjid ambil lebih, bukan, sebab dia ada servis itu, khidmat itu kan. Tak ada masalah. Ambil khidmat itu tak ada masalah, ambil keuntungan itu tidak ada masalah dalam menjual. Adapun setelah itu tak ada dah. Tak boleh bagi upah. Kamu upah, okey saya bagi kepala, tak boleh. Tak boleh jadikan upah. Tidak boleh. Haram hukumnya.